Orang kampung perempuan dengan anjing, dia bilang, saya takut sama dia. Anjing. Bodoh, yang budak-budak orang kampung perempuan tinggal yang penagih orang kampung itu. Kau datang maju je apaan? Apa kau punya cakap? Bodoh, betul. Isap sabu dan belakang gereja, orang kampung kau kasih biar aja. Yang saya ni tidak tahu apa-apa. Baca orang kimak orang kampung itu. Kalau kau isap sabu, jangan babit-babitkan saya. Anjing, kau punya keluarga hanya jual sabu, saya diam-diam itu. Kimak betul. Kau kasih biar orang kampung kau, lepas tu kau salahkan saya. Masalah kau ni anjing. Apa yang kau tidak puas hati mas ya?